Ni ada sebiji motor RSX. Okey, cerita dia macam ni. Owner ni baru je lepas buat spek dengan kita 63, tukar top set, head block. So far cun lah semua sekali. Owner dah bawa balik, puas hati, semua okey. Pada suatu hari, owner ni rasa macam nak try tukar tensioner lagi perform lah, kononnya lah kan. So dia tukar tensioner yang auto 250. Tapi dia pasang sendiri tu, mungkin dia tak orang kata apa, dia tak berada dalam kedudukan yang betul. So dia pun tak press, dia pun tak tensionkan rantai tu. Jadi bila dia start engine bunyi, bunyi timing lah. Bila bunyi timing dia dah tak tahu nak buat apa, dia pun terus naik motor grab pergi bengkel. So jarak lebih kurang dalam 10 km lah, bawah 10 km macam tu lah lebih kurang. Lepas tu bila dah sampai bengkel, tukar balik yang manual semua sekali, engine dah tak nak diam dah. Dia start bunyi, dia terus bising. So dia pun datang balik tempat kita, dia bagi tahu, dia cerita. Saya respect owner ni, dia jujur dengan kita. Dia sangat-sangat jujur dengan kita. Sedangkan dia ada je peluang nak tipu kita, tapi dia jujur. Tapi tak boleh kan, sebab kita dah ada memakai warranty kan. Tapi dia jujur dengan kita, dia cerita sesuatu, dia minta budi bicara untuk cuba kita cover dia under warranty separuh ke atau macam mana. Saya cuba tolong dia mana yang mampu, jimatkan kos dia, apa yang patut kita tolong. Cuma yang isu sekarang ni, lepas kes tensioner dia tu dipasang tak betul tu, blok dia makan sebab timing lompat. Bila timing lompat, dia belaga. Valve 44 biji, 44 belok. 44 belok, piston pun jadi pressure menggelubur piston tu. Okey. Top set, blok, head, valve. Valve ni mungkin dah tukar valve lah. Blok ni mungkin tengoklah sama ada kita tukar piston, polish ataupun tukar blok ketul. Lain-lain. Ni tak pasti lagi, kena check ni dia punya material. Tapi ni boleh ni, boleh rebor, boleh ni. Cam okey, ada sikit-sikit je lah. Rasa dekat kuku ni rasa, tapi boleh polish lah. Cuba polish lah. Kita nak janji dengan owner cam ni perform, tak berani lagi. Lepas kita cleaning, cuci semua sekali, pasang, check balik clearance, baru kita boleh tahu sama ada dia boleh pakai tak boleh pakai. Okey. Kalau ikut secara fizikal dia, tak ada yang kritikal. Cuma kita takut clearance dia dah besar sebab dia punya bila timing lompat, kedudukan cam tu dia stres. Belaga tu rokaan nak tekan rantai tolak dia tekan, valve tak boleh tekan, belaga dengan piston, dia terangkat kena cam holder. So panjanglah ceritanya. Okey. So nanti siap kita update. Assalamualaikum, selamat Hari Raya. Spek 63 boleh naik 13, baik korang pakai standard punya. Boleh naik 13, 14 lagi better. Motor standard kilang tapi boleh pergi 120 saja. Masalah RS dan RSX, jom kami bantu pulihkan top speed anda. Masalah RS atau RSX 150, kami bantu dari 750 sahaja. Warranty sehingga 3 bulan.